So kita akan berpuasa di Minecraft dalam mode hardcore, di mana mode yang sangat kejam, yang sampailah matahari terbenam baru kita boleh makan. Simple saja, kita survival macam biasa, bertahan hidup, kita cari makanan berbuka. Weh, banyak jatuh ban. Wow, member buat macam main survival biasa. Aku sekarang ni, aku punya lapar dah tinggal 4. Aduh, aku puasa dengan berry boleh kan? Boleh. Alright, kalau macam tu kita ambil berry. Aduh. Sekarang nyawa aku pun dah nipis. Aku punya lapar pun dah kehilangan 5. Sekarang macam mana Juga aku ponteng puasa. Sakit lagi. Bantai. Ui, sakit. Tinggal 3 nyawa aku ni. Hafiz, aku sudah malam besok kita balik Hafiz. Alright. Jom balik buka. Nampak matahari lagi tak? Boleh berbuka kat ni. Ya doh, sikit lagi doh, Ayun. Weh, Syuk, balik Syuk. Hardcore Syuk. Dia mematikan air dia berubah doh. Aku terpaksa buat tempat berlindung untuk sementara. Sabar, belum azan. Oi, dah maghrib dah ni. Dah gelap gelita lah. Sekarang apa yang kita buat adalah tempat masak. Kita kena buat tempat masak. Cepat. Okey, dah lapar dah ni. Alright, so sekarang ni kita ada berry. So, tolong cakap dengan aku dah boleh buka puasa? Boleh. Okey, boleh ya? Okey, Allahu Akbar. Aku puasa dulu. Ui, lega. Korang semua, apa yang aku nak cakapkan, tahniah untuk hari yang pertama. So, hari yang seterusnya, kita ditugaskan kerja masing-masing, benda yang sama. Yang penting, jangan mati. Yang mati kubur. Macam yang kita diajarkan, puasa tu sebulan, 30 hari. So, kita baru lepas hari. So, mampu ke kita lepaskan 30 hari? Persoalannya sekarang ni. Woi, zombie. Woi. Allahu Akbar. Aku sekarang jadi spektor doh. Aku boleh tengok kau main je. Kau kena off free fire doh, Hafiz. Habis macam mana? Pulang. Alright geng, so ini game kedua kita. Kita replay balik daripada awal. Action and stuff. Disrespect untuk kali ni Memang cun teruk animation. Game yang baru, Azam yang baru, mission yang sama. Start daripada pokok macam awal tadi. Macam mana doh? Mak ai, berjoget macam ni Memang berjoget macam tu. Oi, style lu. Weh, aku dah lapar tu. Bapak lagi siap lapar. Aku macam biasa, aku akan ditugaskan untuk cari makan. Yes, jumpa satu makanan. Weh, kalau semua ni kau dapat. Ni apa benda? Hafiz, cari makanan Hafiz. Lapar dah. Sabar Syuk, berpuasa Syuk. Rasa kau Wow. tempat tadi kot. Aku pergi tempat tadi tau. Kambing berjoget. Kita dah banyak bekalan makanan Matahari dah nak terbenam. Laju. Aku lapar Korang kat mana tu? Aku tu pergi tempat tadi ada gua tu. Bagi dia respon tu. Okay, aku suggest korang balik sebab dah nak maghrib. Dah boleh buka lah ni. Aku dah tak boleh berlari dah. Lapar teruk. Dia tak ada cool tu. Gelap tu malam ni. Ban, pokok kau atas gunung Syuk, dekat gunung tak silap aku. Standard gunung-gunung ada coal tau. Dia jumpa cool. Alhamdulillah. Ada. Okey. Cepat sikit Syuk. Ni inside. Weh, Ban, ada zombie dah Ban. Alamak. Yang mati tu. Weh, dah boleh buka kan? Aku buka dulu Boleh. Buka mentah-mentah. Okey, dapat tenaga sikit. Sekarang bahaya Sekarang kita tengah tunggu harapan daripada Syuk Skeleton dia mata bercahaya. Aduh. Mana lu rumah? Dekat atas langit. Atas langit. Masak guna kayu. Alhamdulillah. Ada cahaya. Dia. Ui, mantap. Macam obo-obo. Cuba kan campfire ni. Cuba tengok. Gempak tu. Ya, Cok. Menyala juga Tangan kau berapi tu. Ui, seram Dia macam ada penunggu kat bawah So, kita tunggu untuk hari kedua Woi, pengkhianat. Kau tak nak caca. Wih. Dia mati tu. Aku kena khianat tu. Woi, aku terjatuh bawah. Siapa tolak aku Syuk, hati-hati. Aku jaga. Kita ada. Kau tak nak caca hero. Kau fikir style tolak aku. Lepas tu tolong. Kau tak nak caca hero. Skeleton ni dia tak terbakar tu. Skeleton tak terbakar. Skeleton yang ni dia tak terbakar. Tahu. Makan tahu. Okey. Sahur. Makan.
Cepat sebelum matahari terbit. Aku rasa dah boleh mula berpuasa. Okay, matahari dah naik Turun. So bermulalah untuk kita hari kedua. Macam biasa sebulan 30 hari berpuasa, but ini baru hari kedua. So mungkin ada cabaran yang lebih. So masing-masing memegang kepada tujuan dia masing-masing, ada kerja masing-masing. So aku cik makanan. Mantap, terguling member Gigi man, aku rasa aku mati tu. Alah. Aku nak mati tu. Weh, syuk, weh, aku datang. Tan. Aku terjatuh kat bawah ni tu. Sabar. Ada skeleton di bawah tu. Mana? Air tu. Okay, skeleton dah belah, syuk. Cepat. Kau ada blok tak? Naik. Dia macam aku korek-korek tiba dah air. Oi, mati. Ha? Apa benda tu? Syuk. Tempat pertama tadi kita dekat Green World dekat Tanah Hijau. But sekarang ni dan tempat second kita dekat tempat ais. And third aku tak tahu kita dekat tempat apa ni. Memang cabar teruk nak survival. Biome ni dah aku jarang main tau. Pokoknya boleh buat kotak ke? Tak boleh lah. Tak boleh tu, kena pindah tu. Tak boleh, memang susah. Pindah. Gerak. Dia ada villager tu. Wah, mana? Alhamdulillah. Nampak geng, plan Allah tu lebih baik. Alhamdulillah. Okay, so dekat sini aku lebih yakin kalau kita punya peluang untuk berpuasa lebih lancar. Mungkin boleh minimum lah dapat 5 hari. Alright, let's go. Kita mula balik puasa hari pertama. Berita baik tu, kau nak tengok tak? Apa dia? Official tu. You Boleh buat ni tu. You cok, ambil gas terus. Okay. Tak, persoalan aku sekarang, mana villager? Kau tahu tak tu? So kita ambil tumbuhan ni. Alright, so kita kicip pokok untuk buat senjata. So, jap. Aduh, kat sini pokok semua tak kualiti ya. Tapi cantik doh villager sini. Pegunungan. Okay, so kita dah takkan kena takut gelap. Sebab tos semua pun dah disediakan. Memang rezeki kita bukan kita nak dekat sini ke apa. Obesian pun ada tu. Ya cok, tapi mana villager? Tak pelik Alright, so kita potong pokok. Okay, tahap kelaparan kita dah tinggal kehilangan 3 Sekarang ni kita kena betul-betul jimat tenaga. Matahari dah dekat mana? Oh, dah tengah. Matahari dah tengah. Okay, so tahan sikit lagi. So kita kena betul-betul tahan lapar. Alright, ini rumah atas pegunungan. Ini paling cantik bagi aku. Oh, baru jumpa villager. Apa benda tu siap? Oi, skeleton. Kepala otak dia. Waduh. Okay. Kita stay dalam ni dulu. Senjata ada pokok macam mana ni? Kita buat kayu dulu. Stick. Weh, korang kat mana dah? Dekat atas lagi ke? Tapi tempat kali ni memang lawa dah. Rumah bangunan. Okay, so jom macam biasa cik makanan. Kita ditugaskan cik makanan Weh, ada katil lah. Aku rasa boleh abang malam nanti. Aduh, lapar teruk ni. Aduh. Weh, alat matahari lambat ni siap. Cuk, dekat atas kepala kau ada banyak kol. Tahu nak ambil. Aduh, sekarang lapar teruk ni. Weh, Cuk, kau buat yang tu tau, campfire tau. Boleh. Alright. Aku ambil pokok dulu macam tu. Alright. Kita ambil pokok. Aku ada kayu. Bagi kayu. Tengok nak video rumah. Rumah villager. Rumah. Alright, let's go. Aduh, lapar teruk ni. Alah, matahari tegak lagi atas. Macam tak gerak Alright, kita bagi diorang makan carrot. Kita kahwin ke diorang. Ya, kahwin. Oh, welcome to the world, mini babi. Cepat, besar. Oh, nak habis carrot aku. Okay, ni anak dia pula. Aku kahwin dengan bapak dia. Asal aku tak boleh bagi diorang makan? Asal aku tak boleh kahwinkan anak dia dengan bapak dia? Tak apalah. Tak, sekarang ni kenapa ladang ni dekat tengah-tengah tempat tak kena? Tak apalah, nanti aku datang balik. Weh, lapar teruk ni. Weh, matahari kat mana dah ni? Buka lu. Weh, naik. Bukan puasa. Cukup. Kita dah diberi kemudahan ada villager ni. Cukup. Serius lah. Dah seorang mati dah. Asal boleh mati? Waduh, ekstrimnya. Tinggal 3 orang je lagi. Okey. Nampaknya Putri dapat tahan untuk puasa yang pertama saja Alright. Weh, duduk satu tempat ni. Aduh. Wah, bahaya ni.
Bangun. Kerja kau tidur. Oi, dia nak tidur kau. Rak cepat tak buka lagi ni. Kau dah buka kan? Belum. Ni. Aduh, lapar teruk ni. Cepat sikit. Nyawa aku satu lagi. Satu je lagi, separuh lah nyawa aku. Betul-betul lambang kematian dah ni. Dia satu separuh nyawa aku. Tolong lah. Aku tak nak ke syurga seterusnya. Rak, ada dua. Masak. Zek tu. Dia tidur dah Zek tu. Ya, Cok. Jangan tu. Tak, aku nak bagi dia keluar. Weh, macam ni dia nak keluar? Oh, Syakban tolak. Syuk, kat kau dah ada food kan? Makan. Lapar sangat ni. Cepatlah naik lah nyawa. Tolong lah. Kau nak mati tak? Nak mati kau dah hidup. Masuk. Okey. Aku punya hungry ni tinggal sikit je lagi untuk full. Paruh lagi. Dan nyawa aku bapak lambat nak naik. Leganya. Ya, aku dah energi balik. Ini kalau aku nak buat satu bangunan bentuk LCC pun tak apa. Alright, so kita bertahan je hidup kat sini. Sepatutnya kita ambil katil lah. Duduk diam-diam. Tadi nampak creeper. Okey. Creeper tak ada. Adakah kita still akan bertahan untuk hari puasa yang kedua? Sana rumah ya. Wow, Syuk, creeper menyesal keluar. Syuk, dia pergi kat kau, Syuk. Okey, tak dah. Ya Allah, menyesal keluar. Kau lah, Syuk, aku ikut kau. Okey. Creeper. Syuk, Ban jangan. Ban. Sebelum aku sedut kek atas kepala kau. Susah. Tuan, belakang ni ada creeper. Bila nak siang? Kenapa malam lama sangat? Skeleton pula. Jangan mati, Syuk. Teruk. Kalau otak dia, Syakban. Hey, kau buat apa? Kau buat apa, man? Waduh, kenapa kau keluar? Oi, sampai ke puasa kedua mesti malapetaka. Alamak, zombie pula. Puasa kedua mesti malapetaka. Waduh, macam mana sekarang ni? Aku ada hidup. Oh, nasib baik. Oh, walau macam mana pun aku dah takkan keluar daripada rumah ni. Siapa mati? GG, man. Ya dah. Sekarang tinggal kita berdua je ni, Syuk. Buat masa ni kau jangan datang rumah aku dulu. Bahaya sini. Sama, rumah aku depan makan tu. Dah dekat siang. Alright, tahan sikit. Sahur. Dah boleh keluar kot? Boleh Puasa. Sahur, dah sahur kan? Dah. Alright, matahari, alright. Selamat datang ke puasa. Anak zombie pula. Waduh, satu persatu masalah. Matahari dah naik. Aduh, time ni pula baru lapar. Kena attack dok. Aduh, macam mana ni? Aduh, tak boleh keluar langsung. Nak ke tak nak, kita kena ikut pintu belakang. Waduh, kat sini pula dia tunggu. Okey. Ini item peninggalan kawan aku tadi. So, aku akan kutip ni. Waduh. Pedih. Syuk. Aku tinggal satu nyawa lagi. Cepat. Adang dulu pakai apa-apa. Ya Allah. Satu nyawa lagi. Weh, macam mana ni? Tak boleh keluar, Syuk. Siang hari keluar pun tak selamat. Aduh. Apa satu? Nyawa aku satu. Nyawa aku tak boleh naik lah sebab aku tengah lapar. Aduh, nak kena tunggu malam peritnya. Puasa dah Minecraft. Tak boleh, Rok. Bos kata nak aku kena paksa turun. Alright, I'm died. Hai, asal aku mati? Engkau yang keluar, kau tanya asal kau mati. Ban. Nampaknya tinggal Syukri seorang je kat dunia. Selamat datang ke puasa hari kedua, Syuk. Syuk, creeper, Syuk. Atas kau, Syuk. Santai. Alright. Syuk masih bertahan Kita cameraman untuk dia kali ni Syuk. Tak ada, kalau itu dalam air tak rasa apa. Hardcore rasa air pun kering. Tak goyang. Mantap, Syak. Engkau mau buktikan puasa 30 hari tu benar di Minecraft. Syuk, nyamu kau tak sikit. Allah. Terlalu maksa. Dah, sekarang semua dekat dunia ni spectator. Nak buat apa? Ya Allah, record baru untuk puasa di Minecraft. Hanya untuk hari kedua tak sampai hari ketiga langsung. Right, satu malam pun nak tahan dia macam sebulan. Sampai di situ saja video kita orang. Jumpa di next video.